tak tersingkap kini. Langkahku bebas, tiada lagi penjara. Oh, hijab terbuka menembus langit, rasa baru mengalir, takkan ku pergi. Hati berdebar, dunia menanti. Oh, aku bangkit, takkan lagi tersembunyi. Hijab terbuka, menunggu, dunia menunggu. Dunia menunggu, dunia menunggu. Dunia menunggu. Oh, hijab terbuka. Sekian laporan berita dari lokasi zombie Kampung Pisang. Zombie Kampung Pisang? Aku kena pergi siasat ni. Ini ke Kampung Pisang? Apa dah jadi sebenarnya ni? Hah? Hah? Adik tak apa-apa ke? Jangan risau ya, pakcik ada. Adik jangan nakal-nakal ya. Okey. Tolong jagakan dia ya, tuan. Baiklah. Bota. Pollo. 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 Nampaknya zombie dah keluar. Kan? Banyak betul zomba. Kau ni apa? Kau duduk sini ke? Macam pernah dengar je ayat tu. Aku manusia, aku tak duduk sini. Oh, manusia. Kau buat apa dekat sini? Aku nak tengok zomba lah. Zomba? Zombie? Nama kau siapa? Nama aku Ahmad Zulkifli Tarudin Marzuki bin Muhammad Syuib. Amboi, nama panjang macam eskalator. Nak panggil apa? Panggil je aku Bob. Kau? Aku Ash. Oh, jom sambung tengok zomba. Zomba. Zombie. Jom. Lari, selamatkan diri. Laju juga kau lari ya. Kau tinggalkan aku seorang-seorang. Tak guna betul. Sorry. Jadi, kita nak buat apa sekarang ni? Kita buat bodoh je. Aku serius lah. Bukan main-main. Aku serius lah ni. Tada. Nak tak? Aku diet.
Badan besar macam ni diet. Tak kau lah. Tu cacing dalam perut kau dah berbunyi. Biar dia mati. Ota. Poyo. 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 Jadi apa plan kau, Ash? Siang tadi aku ada jalan-jalan dalam kampung ni. Aku nampak ada telaga dekat tengah-tengah kampung pisang ni. Aku rasa mungkin semua yang jadi ni ada kaitan dengan telaga tu. Ota. Boleh jadi juga tu. Jadi apa plan kau? Apa ni? Jangan awak. Ota. Aku tak nak jadi zomba. Jangan makan aku. Lagi aku tak sedap. Banyak kolesterol. Nanti kena darah tinggi. Lari. Nampak macam biasa je air telaga ni. Apa tu? Mutiara sakti? Terima kasih je, Ash. Sama-sama, pakcik. Abang Ash, Maaf, Datuk. Anak Datuk hilang lagi. Cari sampai jumpa. Sekarang baru aku tahu kenapa kampung ni dipanggil kampung pisang. Kenapa? Kau tengoklah semua makanan ni. Kek pisang, puding pisang, goreng pisang, krepek pisang, semua pisang. Memang pisang lah. Tak mungkin aku kembali. Oh tak mungkin aku kembali. Oh tak mungkin ku datang. walau jalan terasa jauh dan hati mula merasa runtuh, ingat janji pada diri, terus melangkah jangan berhenti. Saat dunia memalingkan muka, kau tetap